Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami redha Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan kami. Islam adalah agama kami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah nabi dan rasul kami. Yang saya hormati ashabas sa'adah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau As-Sakinah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaib, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita yang tak terhingga ke hadarat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita di kalangan ramai hamba-hambanya yang tinggal berdekatan, mungkin tak jauh daripada rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Di kalangan ramai-ramai itu Allah Taala pilih kita untuk Allah Taala jemput kita, undang kita untuk datang ke rumahnya pada malam ini. Dan undangan ini, jemputan ini bukti tanda Allah Subhanahu wa taala pilih kita, nak suruh kita jadi baik. Maka Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu, lorong-lorong untuk kita lakukan kebaikan. Tetapi sekiranya kita ini bukan lagi pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan sibukkan kita dengan pelbagai perkara yang menyebabkan kita tiada masa nak datang ke rumah Allah. Sedangkan datang rumah Allah ini bukan kita boleh cari masa lapang. Kita tak akan ada masa lapang. Jangan carilah masa lapang, tak akan ada masa lapang. Tapi nak buat benda lain, insya-Allah kita akan ada masa lapang. Tapi nak pergi rumah Allah, tak akan ada masa lapang. Kita kena lapangkan masa untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala masukkan sifat istiqamah, kita kekal berada di rumah Allah Subhanahu wa taala hingga ke penghujung hayat kita nanti. Dan kita meninggal nanti di hari kiamat nanti, Allah Taala masukkan nama-nama kita ni sebagai golongan yang berhak, yang layak untuk mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti, ketika mana pada hari yang tiada naungan, tak ada hari perlindungan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari iaitulah sabatun yudilluhumullahu zilli yaumala zilla illa zillu, pada hari yang tiada naungan, tiada perlindungan melainkan naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu matahari sejengkar daripada kepala dan masing-masing nak cari tempat berteduh. Hanya ada 7 je golongan yang mendapat naungan. Salah satu daripada golongan tu Nabi sebut warajulun mu'allakum qalbun fil masajid, seorang yang hati dia terpikat dan terikat dengan masjid. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita nak bicara satu tajuk, kerana malam ini mewakili hari terakhir di tahun baru, di tahun hijrah ini, iaitu menutup tirai pada tahun 1446 hijrah, dan maghrib besok kita akan masuk pada tahun 1447 hijrah. Dan bila mana kita masuk je tahun baru, maka kita akan sambutan ma'al hijrah. Sebelum tu di negara kita ni, asal negara kita ni orang sambut awal Muharram. Dulu memang sambut awal Muharram, tapi bermula pada tahun 1987, ketika itu Menteri Agamanya namanya Tan Sri Datuk Dr. Yusof Muhammad Noor. Menteri Agama pada masa itu memperkenalkan, kerajaan Malaysia memperkenalkan sambutan ma'al hijrah. Dan diadakan sambutan tu peringkat kebangsaan dengan menganugerahkan tokoh ma'al hijrah peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Mula pada 1987 sampailah sekarang ada majlis sambutan ma'al hijrah. Dan majlis itu diadakan dan tokoh ma'al hijrah yang pertama diperkenalkan namanya Syekh Idris Muhammad, Syekh Idris Al-Marbawi, ataupun nama sebenarnya Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi, seorang
ulama tanah Melayu, orang Malaysia yang berasal daripada Lebuk Merbau, Kuala Kangsar, Perak. Lalu dinakalkan dengan nama dia Kuala Kangsar daripada Lubuk Merbau kepada Al-Marbawi. Dia penulis kitab, antaranya kitabnya yang terkenal kitab Bahrul Mazi. Antara kitab yang dia terkenal iaitu Qomus Al-Marbawi. Banyaklah kitab-kitab dia. Dia dapat tokoh Mak Hijrah yang pertama sejak diperkenalkan. Dan mula pada tu orang tak tahu dah awal Muharram. Orang tahu Ma'al Hijrah. Sedangkan awal Muharram ini ataupun bulan Muharram ni termasuk daripada salah satu bulan yang Allah Ta'ala sebut bulan yang mempunyai kemuliaan. Iaitulah daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Dan ada satu bulan yang duduk jauh, iaitulah bulan Rajab, yang dipanggil Rajabul Mudhar. Maka orang dulu-dulu memuliakan Muharram ini kerana banyak kelebihan-kelebihan pada bulan dia. Kalau bulan Zulhijjah, orang muliakan dia kerana ada kila daripada bulan Zulhijjah ni, iaitulah kerana adanya di awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ni yang Nabi sebut ma mim ayyamim ahabba ila Allah, hari-hari yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siang hari 10 Zulhijjah. Mulia Ramadan kerana Ramadan itu ada padanya 10 malam terakhir yang ada padanya malam Al-Qadar. Tetapi bulan Muharram ada kemuliaan-kemuliaan dia. Antaranya yang kita disunatkan untuk berpuasa. Seboleh-bolehnya yang terbaik kalau mampu kita puasa 10 hari straight di bulan Zulhijjah ni, bulan Muharram ni, 1 hingga 10 Muharram. Tapi kalau tak mampu, ambillah 3 hari sahaja sekurang-kurangnya. Kita puasa 3 hari. Hari yang ke-8, hari yang ke-9 dipanggil hari Tasu'ah. Bahasa Arab 9 dipanggil Tis'ah. Jadi kita panggil Tasu'ah ni hari yang ke-9. Kemudian 10 hari bulan Muharram, iaitulah hari Ashura. Daripada perkataan Asyara. Ashura ni orang Melayu sebut Ashura, maknanya 10. Hari yang ke-10. Puasa 3 hari tu. Kalau tak mampu 10 hari, rasa macam nak pensan, pening, ambil 3 hari je. 8, 9 dan 10 puasa. Tak mampu dah 3 hari, susah sangat lah, banyak, ambil 2 hari je. Hari Tasu'ah, hari yang ke-9, hari yang ke-10. 2 hari puasa. Tak boleh juga puasa sehari je lah hari yang ke-10 tu. Tak mampu juga, makan je lah macam biasa. Tak ada masalah, makan je lah. Sunat je pun. Tapi rugi lah, sebab kita biasa, orang Melayu memang macam tu. Bila kita kata kenapa tak puasa hari-hari ni, alah sunat je pun. Sunat bagi kat Jepun. Kenapa tak puasa? Alah sunat je pun. Yang sunat je bagi kat Jepun. Padahal orang Jepun tak bersunat pun. Dia sunat Jepun, sunat bagi orang Jepun. Rugi lah. Sebab apa? Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa orang yang berpuasa ni. Yang keduanya, antara perkara yang disuruh Nabi suruh kita buat, iaitulah menggembirakan ahli keluarga kita. Pada tarikh 10 hari bulan Muharram ini, antaranya disuruh kita menggembirakan ahli keluarga kita. Sama ada buat makan-makan sikit dengan ahli keluarga ke, panggil bawa ahli keluarga pergi makan, tak kisahlah. Menggembirakan. Kerana mengambil ibrah dan juga kisah-kisah yang berlaku. Walaupun dikatakan kisah-kisah ni adalah kisah-kisah Israeliat, tetapi kita boleh bersetuju dan boleh kita ambil kisah ni. Kisah-kisah Israeliat ni dalam kitab-kitab mereka lah mengatakan macam-macam peristiwa pada tarikh tersebut berlaku. 10 Muharram ni, kapan Nabi Nuh berlabuh selamat daripada banjir, Nabi Musa selamat daripada kepungan dikejar oleh Firaun. Macam-macam lah disebut. Walaupun dikata kisah ni Israeliat, tapi kita boleh ambil tauladan dan pengajaran daripada kisah-kisah yang berlaku. Jadi orang bila mana diperkenalkan Ma'al Hijrah, maka tertutuplah dengan sambutan awal Muharram tu, dengan bulan Muharram. Sedangkan ada kemuliaan-kemuliaan pada bulan Muharram yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan Allah Ta'ala sebut dalam tentang 4 bulan yang termasuk dalam bulan-bulan, iaitulah bulan-bulan haram, yang
peperangan pun tak dilakukan pada bulan-bulan ini. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma malam ini saya nak bicaranya tentang pengorbanan. Erti pengorbanan untuk dapatkan untuk demi hijrah ni. Maka bila dikaitkan, bila mula saya sebut tadi tarikh 1987 mulanya sambutan ma'al hijrah, maka orang kaitkan hijrah ini dengan awal Muharram dengan berlakunya hijrah. Sebenarnya betul ataupun tidak? Hijrah Nabi SAW dia tidak berlaku pada bulan Muharram. Buka dalam kitab sirah Rahiful Maktub ataupun kitab sirah Ibnu Hisham, catatan Nabi SAW keluar pergi berhijrah pada tarikh 26 hari bulan Safar bersamaan dengan 9 September tahun 622 Masihi, hari Khamis. Nabi keluar pergi hijrah, iaitulah 26 hari bulan Safar. Sebelum berlakunya hijrah, hijrah ni kalau kita nak bicaranya dia berlaku 3 fasal. Fasal pertama, fasal sebelum berlakunya hijrah. Fasal kedua, tengah-tengah ataupun berlakunya hijrah. Fasal ketiga, selepas berlakunya hijrah. Dan kalau nak cerita, nak bicarakan ketiga-tiga fasal ni lebih kurang 3 jam. Boleh ke malam ni kita habiskan dalam masa 3 jam? Tak boleh, tuan-tuan? Macam tak bersetuju je. Tak apa, kita habis isyak, kita habislah insya-Allah. Cumanya saya cerita dulu sebelum berlakunya hijrah, sebelum Nabi SAW pergi hijrah, Nabi SAW menghantar beberapa orang dulu pergi. Antaranya namanya Mus'ab bin Umair, antaranya Abdullah bin Umi Maktum, dan antaranya Abdullah bin Mas'ud. Ni orang yang awal pergi hijrah ke Yathrib sebelum Nabi pergi. Orang-orang ni pergi dulu dan mereka ini jadi kader Nabi SAW, pergi ke Yathrib dan ajar orang Yathrib. Bukan mereka sampai ke Madinah nak cari tanah, nak buat projek dan sebagainya. Pergi dia mengajar orang-orang Madinah. Sebab catatan daripada Ibnu Mubarak menyatakan bila Nabi sampai, orang-orang Yathrib ataupun orang Madinah dah boleh baca dah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, hingga ke hujung ayat dia. Hujung ayat tersebut nak menunjukkan bahawa orang yang Nabi hantar awal ni dia pergi mengajar dah. Kemudian bila golongan yang awal ni pergi hijrah, maka di Mekah pada masa itu melihatkan betapa gelombang ramainya orang-orang Quraisy memeluk Islam. Di kalangan hamba, di kalangan orang-orang pertengahan dan orang bangsawan ada juga memeluk Islam. Sehingga kan walaupun diadakan sekatan, dipulaukan orang-orang Islam, tapi dakwah Nabi sampai. Maka mereka nak sekat dakwah Nabi, nak sekat apa yang Nabi lakukan, kerana terlalu ramai sangat orang memeluk Islam secara berbondong-bondong. Maka mereka telah mengadakan satu mesyuarat, satu perbincangan di satu tempat, macam parlimen dia orang lah, satu tempat namanya Darul Nadwah. Mereka bermesyuarat di Darul Nadwah ni macam parlimen dia, dipengerusikan oleh Tan Sri Abu Jahal. Abu Jahal pengerusikan mesyuarat ni, nak ambil keputusan apakah yang nak dilakukan kepada Muhammad ini. Maka bincang tak dapat keputusan. Lalu Iblis menjelma jadi seorang tua yang ada dalam mesyuarat tersebut, memberikan cadangan supaya Muhammad dibunuh. Maka setuju nak bunuh Muhammad ni, setuju. Maka fikirkan bagaimana modus operandi, rancangan nak bunuh ni macam mana cara dia. Maka bincanglah, dapatlah cadangan supaya dilantik daripada setiap kabilah ataupun setiap kaum, suku kaum di kalangan Arab ni dia bersuku-suku kaum. Nabi kita daripada kaum Bani Hashim, dia bersuku-suku kaum lah orang-orang ni.
Maka dia kata kita ada 13 suku kaum, kita pilih, kita tolak satu suku kaum, iaitulah kabilah Nabi Muhammad, Bani Hashim, kita tolak satu, maka ada 12 kabilah. Dan setiap kabilah pilih yang paling kuat, yang paling gagah di kalangan mereka ni, anak muda yang paling gagah. Yang makan, yang minum tongkat Ali campur mengkudu, kuat punya lah. Tongkat Ali benda lain pula. Yang kuat, dia cari yang kuat. Maka pilihlah setiap kabilah hantar seorang. Dan dapatlah 12 orang pemuda. Dan langkah pertama, Abu Jahal bagi arahan supaya kepung rumah Nabi. Maka mereka pun mengepung rumah Nabi. Dan Nabi bila sampai ke rumah Nabi ni, di rumah Nabi ni, dinding rumah Nabi bukan macam dinding rumah kita. Tak nampak kat dalam. Dan kedap udara tak dengar pun bunyi kat luar, bunyi apa kalau dalam rumah kita. Ini dinding rumah Nabi dibuat daripada batang-batang pokok tamar. Setiap daripada satu batang ke satu batang ni ada celah-celah dia boleh nampak. Maka mereka sampai tengok di celah-celah tu nampak Nabi sedang tidur. Menjadi kebiasaan orang Arab, dia tak akan bunuh orang yang tengah tidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hantar wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Iaitulah beritahu pada Nabi supaya Nabi keluar daripada rumah Nabi, keluar pergi hijrah. Dan sebelum keluar, diajarkan Jibril alaihissalam kepada Nabi untuk membaca ayat yang ke-9 daripada surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maksud ayat ni, Allah Ta'ala sebut, aku jadikan dinding di hadapan mereka, di belakang mereka dinding, di tepi mereka dinding, dan aku tutup mata mereka ni, kami tutup mata mereka, orang-orang kafir Quraisy ni. Maka ketika itu Nabi baca ayat tersebut dan Nabi ambil segenggam pasir, dikatakan Nabi lempar pasir itu, tapi tak kena dekat mereka ni. Dan mereka, pemuda-pemuda yang gagah 12 orang ni tertidur. Maka Nabi sebelum keluar minta Sayyidina Ali untuk gantikan tempat tidur dia. Dan Nabi keluarlah daripada rumah tersebut dengan baca ayat yang ke-9 daripada surah Yasin yang menyebabkan orang boleh tertidur dan orang tak nampak. Dan ulama mufassirin mengatakan ayat ni kita boleh gunakan sekiranya kita dalam keadaan mungkin kita ditimpa ataupun ada dah satu-satu musibah yang nak berlaku pada kita, boleh baca ayat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada ancaman-ancaman. Cuma ayat ni satu je. Dia tak menjadi kalau baca kalau lalu roadblock polis. Tak jadi. Jangan bacalah. Kalau polis tengah buat roadblock, kita baca, tiuk depan muka dia, daripada dia tak tahan, daripada dia tak cek kita, dia cek satu-satu. Tak lepas, jangan. Tapi kalau nak cuba boleh. Maka muslimin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Bila keluar daripada rumah baginda, pertama sekali, tarikh tadi itulah 26 Safar Nabi keluar. Bersamaan dengan 9 September hari Khamis. Hari Khamis, Nabi keluar daripada rumah dia tahun 622 Masihi. Kemudian pergi, Nabi lalu depan rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani ni kalau biasa orang pergi ke Mekah, dia dekat dengan belakang sikit pada Jabal Abi Kubais, belakang tu sikit. Kemudian keluar jalan straight, Nabi lalu dekat Hazarawai, iaitu dah dekat dengan rumah Abi Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, iaitu tempat orang sa'i sekarang ni, iaitu Bukit Safa. Nabi berdiri dekat dengan Bukit Safa tu, menghadap ke Kaabah. Nabi mengatakan, sekiranya orang-orang Mekah menerima Islam, demi Allah aku tidak akan meninggalkan bumi ini. Sebab Mekah merupakan tanah tempat tumpah darah dia. Dia lahir di Mekah, dibesar di Mekah. Keluar pada Mekah ketika umur masa tu 52 tahun, nak masuk 53 tahun Nabi keluar. Dia tak sanggup nak tinggalkan Mekah ni, tempat bumi, tempat lahir dia. Tapi oleh kerana Islam tak diterima di Mekah,
maka terpaksa Nabi keluar pada Mekah untuk menyebarkan Islam di tempat yang lain. Kemudian selepas selesai Nabi menghadap ke Kaabah mengatakan sedemikian, Nabi SAW berjalan pergi ke rumah Saidina Abu Bakar. Rumah Saidina Abu Bakar dekat mana? Hari ini didirikan Hotel Hilton. Hotel Hilton dekat dengan depan menghadap ke King Abdul Aziz, pintu apa ni? Babul Abdul Aziz tu, masjid nak masuk ke Masjidil Haram. Itulah kat situlah rumah Saidina Abu Bakar. Sampai rumah Saidina Abu Bakar, beritahu pada Saidina Abu Bakar, wahai Abi Bakar, Allah Subhanahu wa taala perintahkan supaya aku pergi hijrah. Saidina Abu Bakar tak tanya panjang, tak cakap banyak bila nak pergi, hari apa, bekalan apa nak bawa. Terus pergi. Dan Nabi SAW punya strategi, sepatutnya jalan nak pergi, nak menuju ke Madinah, kita direct. Kalau siapa biasa pergi Mekah, dia tahu jalan dia. Patutnya kita pergi terus saja, tapi Nabi tak. Nabi patah balik semula ke belakang, pergi ke Gua Thur. Gua Thur ni ke belakang. Nak pergi ke Madinah straight, Nabi patah balik ke belakang semula. Itu strategi perjalanan Nabi, supaya tak dapat dikesan oleh orang-orang Quraisy. Maka Nabi patah balik semula ke belakang, pergi ke Gua Thur dan tinggal di sana kurang lebihnya. Sebab Nabi masuk pada waktu malam, Nabi keluar pada waktu pagi, maka ulama sirah mengatakan bahawa Nabi tinggal di sana lebih kurang 3 malam 2 hari duduk dalam gua tersebut. Ketika itu, bila mana dikisah di rumah Nabi tadi, Abu Jahal dan juga pemuda yang gagah ini, bila tengok masih ada orang yang tidur, maka mereka dah hilang sabar. Lama sangat tidur, dia kata. Tidur apa lama-lama ni? Lalu mereka masuk ke rumah Nabi. Bila masuk, alangkah terkejutnya, rupanya yang ada di atas katil Nabi adalah Saidina Ali. Maka dikabarkan bahawa Abu Jahal telah menampar Saidina Ali kerana terlalu geram sangat, rasa dia kena scam, rasa kena tipu. Maka lepas pada tu, Abu Jahal mengeluarkan offer ataupun tawaran, barang siapa yang dapat menangkap Muhammad, maka mereka akan diberikan hadiah dengan 100 ekor unta. Unta ni pada masa tu satu benda yang sangat mahal lah. Paling mahal, yang paling antara kenderaan ataupun haiwan yang paling mahal tu unta lah pada masa tu. Dia offer 100 ekor nak bagi. Maka mereka pun pergilah mencari. Cari-cari. Kebanyakan orang Arab ni dia tahu. Dia boleh mengesan tapak kaki. Dia boleh kesan tapak kaki. Maka dia pergi-pergi, dapatlah kesan tapak kaki bahawa Muhammad pergi ke Gua Thur. Cuma bila sampai dia di muka Gua Thur, Allah Subhanahu wa taala telah membantu Nabi dan juga Saidina Abu Bakar. Iaitulah dengan menghantar 2 pasang burung merpati tinggal di atas gua tersebut membina sarang. Yang keduanya, labah-labah membina sarang pada permukaan ataupun muka tempat masuk dalam gua tu. Yang mana orang-orang Quraisy ni mengatakan, kalaulah Muhammad ada kat dalam, Muhammad masuk, sudah pasti sarang labah-labah ni akan pecah, akan hancur. Sebab dalam suratul Al-Ankabut menyebutkan bahawa antara rumah yang paling nipis ataupun rumah yang paling senang roboh adalah rumah labah-labah. Dan tuan puan ibu ayah, kalau labah-labah ni yang bina sarang ni, yang buat rumah ni, biasanya labah-labah betina. Labah-labah jantan ni dia main kedam je, kedai kopi. Ini bukan sini, contoh-contoh. Jadi bila sarang dah siap, barulah dia datang pergi mengorat. Bila yang betina dah buat sarang, yang jantan pergi mengorat lah. Maka pergi mengorat, dah mengorat selesai semua, mereka akan melakukan hubungan. Bila hubungan, selesai hubungan, yang jantan, yang betina akan bunuh yang jantan. Kalau tuan-tuan tengok di sarang labah-labah, ada yang labah-labah mati tu, itu jantan, yang jantan. Dia mati. Yang betina akan bunuh dia. Patut kena bunuh sebab main dam dia tahu. Aku muslimin, gurau tuan-tuan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila tengok pada sarang labah-labah ni sempurna, maka orang Quraisy kata, kalau Muhammad masuk ni sudah pasti sarang labah-labah ni akan hancur. Sedangkan dalam waktu ketika itu Nabi dan Saidina Abu Bakar ni nampak kaki-kaki mereka dalam keadaan ketakutan. Dan dalam keadaan itulah
Saidina Abu Bakar ditenangkan oleh Nabi SAW. Nabi tenangkan dia. Sebab Saidina Abu Bakar dalam keadaan takut masa tu. Bukan kerana diri dia, tetapi kerana manusia yang sedang membawa syariat, yang membawa Islam itu, yang dia jaga sekarang tu yang paling dia takut. Sebab kalau dia mati tak ada masalah. Saidina Abu Bakar kata, kalau Muhammad yang meninggal, maka akan hilanglah syiar Islam. Ajaran Islam tidak akan sampai ke mana-mana. Sebab tu dia takut betul-betul. Dalam keadaan ketakutan itu, Nabi SAW menanamkan keyakinan kepada Saidina Abu Bakar dengan mengatakan bahawa la takhafa wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, kerana Allah bersama kita. Nak bina keyakinan ni. Sebab keyakinan ni sangat susah, tuan-tuan. Kita nak buat satu benda ni, kita nak bina keyakinan nak buat ni. Orang nak semayang ataupun orang nak buat ibadat ni, kenapa dia tak sanggup nak buat ataupun dia rasa susah nak buat? Kerana keyakinan, masalah keyakinan. Nak bina keyakinan tu sangat susah. Tapi dalam bidang keyakinan, tuan-tuan, saya sangat respect lah ada seorang manusia. Tapi dia dah tak ada, dah meninggal lah. Kalau tuan-tuan masih ingat lah. Ini bukan cerita politik. Nak ceritanya, ada seorang, dia bekas menteri Kerja Raya, JKR. Tan Sri S. Sami Velu. Dia jadi JKR ni sangat lama dia pegang. Dia sangat yakin, orang yang paling yakin. Dekat nak berlaku pilihan raya, tuan-tuan boleh cek lah dalam YouTube ada. Wartawan daripada TV3 interview dia. PRU ke 11 ataupun ke 10, saya lupa dah. Kalau tak 11 ataupun kalau tak 10, 12, tak 11, 12 gitulah. Yang PRU tu memang dia kalah lah. Cuma ceritanya, wartawan tanya dia, Datuk Seri yakin ke Datuk Seri boleh menang lagi? Dia kata, saya yakin saya menang. Dia kata, saya yakin saya pasti akan menang punya. Dia kata, sebab saya dah buat macam-macam dekat Sungai Seafood ni. Lepas tu saya buat sekolah, buat macam-macam lah dia cakap. Lepas tu wartawan tanya dia lagi, sekiranya Datuk Seri menang lagi, apakah yang misi yang Datuk Seri akan buat? Dia kata, kalau menang lagi saya akan bina satu jambatan panjang dekat sini. Wartawan ni cerdik. Wartawan ni kata, Datuk Seri, dekat Sungai Seafood ni mana ada sungai? Dia ni orang yang yakin, confident cakap. Dia kata, tak apa, kita buat sungai dulu, baru buat jambatan. Yakin, confident. Saya nak cerita ni confident, cakapnya confident. Maksudnya orang yang yakin. Kalau kita cakap salah, dah. Dia tak. Mana ada pernah buat sungai, baru nak buat jambatan. Tapi dia cakap, saya nak beritahunya, manusia yang sangat confident bila bercakap. Muslimin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak bina keyakinan ni bila Nabi Saidina Abu Bakar dalam keadaan ketakutan ni, takut berlaku suatu benda musibah pada Nabi ni, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa menenangkan dia. Dan peristiwa dalam gua tersebut, dikatakan dalam gua tu penuh dengan lubang-lubang. Maka Saidina Abu Bakar cari batu-batu tutup lubang-lubang ni. Bila tutup lubang-lubang, ada satu lubang yang tak ada cukup batu. Saidina Abu Bakar letak dengan tapak kaki dia, tutup lubang ni. Dan bila mana tapak kaki Saidina Abu Bakar letak ni, rupanya dalam lubang tu ada ular. Ular tu telah mematuk kaki Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni, ketika itu Nabi SAW sedang tidur di pangkuan Saidina Abu Bakar. Maka Saidina Abu Bakar menahan kesakitan, tak nak bagi Nabi terjaga daripada pangkuan dia. Akhirnya kerana terlalu sakit, air mata Saidina Abu Bakar jatuh ke pipi Nabi. Lalu Nabi tersedar. Nabi tanya, apakah yang berlaku? Saidina Abu Bakar ceritalah sekian-sekian. Maka mukjizat Nabi, Nabi tiup dan Nabi letak ubat kaki Saidina Abu Bakar dan sembuh pada masa tu. Maka ketika mana duduk dalam gua pula, ada manusia-manusia yang sanggup berkorban. Yang pertamanya namanya Asma binti Abu Bakar, kakak kepada Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Dia ni tugas untuk bawa makanan tanpa miss, setiap hari 2 kali bawa makanan. Ketika itu sedang mengandung, boleh seorang wanita sedang mengandung panjat bukit, kita orang yang biasa pergi Mekah dia nampaklah gambaran bukit tu nak naik bukan senang. Tapi Asma boleh panjat bukit itu dan bawa makanan pergi kepada ayah dia dan juga Nabi SAW tanpa miss. Kuatnya pengorbanan dia, sanggup panjat bukit. Kita tuan-tuan perempuan ibu ayah baru duduk dalam majlis ilmu ni bersela berapa kali dah tukar kaki.
Bukan sini saya sebutkan sini ni. Ini contoh-contoh. Nak tunjuk, nak gambaran betapa kuatnya seorang wanita ni berkorban. Yang keduanya namanya Abdullah bin Abu Bakar. Dia tugas dia mengintip. Tengok kalau dah tak ada orang, beri arahan kepada ayah dia, beritahu line clear, boleh teruskan perjalanan. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kurang lebih dalam 3 hari 2 malam ataupun 3 malam 2 hari, maka line dah clear, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Dengan strategi yang dibuat oleh Saidina Abu Bakar. Yang pertamanya melantik seorang yang pakar berjalan di padang pasir, walaupun dia bukan Islam. Namanya Abdullah bin Uraiqi. Dia tugas dia untuk tunjuk jalan je. Masa tu tak ada Waze. Terpaksa pakai penunjuk jalan. Maka yang keduanya namanya Al-Amir. Dia ni hamba kepada Saidina Abu Bakar, bawa kambing 40 ekor itu ikut belakang Nabi dengan Saidina Abu Bakar. Tujuan dia apa? Nak padamkan tapak kaki Nabi ni dengan tapak kaki kambing. Tetapi ala kulli hal, nak tunjuk hebatnya orang-orang Quraisy pada masa tu, boleh kesan tapak kaki, walaupun tapak kaki kambing dah padamkan tapak kaki Nabi, mereka dapat kesan juga. Dan akhirnya ada seorang yang bernama Suraqah. Nama dia Suraqah, dia berjaya kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir-hampir berjaya nak bunuh Nabi. Tetapi berapa kali percubaan dia nak bunuh tu, dia kejar, kuda dia jatuh. Kemudian bangun balik, naik lagi kuda, kejar lagi, dah dekat nak bunuh, terjatuh, tersungkur. Sampailah kali yang ketiga. Ketiga, barulah dia rasa bahawa ada satu kuasa yang menjaga Nabi. Dan akhirnya dia tak jadi bunuh Nabi dan dia memeluk Islam dan balik semula ke Mekah, maklumkan bahawa dia tak jumpa siapa-siapa pun. Sedangkan dia seorang penunggang kuda yang hebat, sepatutnya dia boleh dapat tangkap. Tapi kekuasaan Allah telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi dalam perjalanan makan masa 25 hari melalui jarak perjalanan 498 km. Jarak dia 498, makan masa 25 hari, dan Nabi SAW dan Saidina Abu Bakar sampai di Quba pada tarikh 4 hari bulan September tahun 622 Masihi, hari Isnin bersamaan dengan 22 Rabiul Awal. Nabi sampai. Maknanya tak ada langsung kaitan dengan bulan Muharram. Tak ada kaitan dengan bulan Muharram lah. Cuma sebab saya nak sebutnya biar tuan-tuan ada maklumat. Sebenarnya Muharram ni tidak ada kaitan pun dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia tak berlaku bulan Muharram pun. Bulan Safar sampai bulan Rabiul Awal. Dan bila sampai jadi Quba, maka perkara pertama Nabi telah menggariskan di atas padang, di atas keping tanah, iaitulah Nabi kata hadzal masjid, dan di situlah Nabi tinggal lebih kurang 4 hari. Kemudian meneruskan perjalanan selepas 4 hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan, berhenti di satu tempat pada hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat itu Allah Ta'ala perintahkan solat Jumaat yang pertama, maka didirikan Masjid Jumaat. Kalau tuan-puan pergi ke Madinah akan jumpalah masjid ni, Masjid Jumaat. Kemudian teruskan perjalanan dan akhirnya sampailah di dekat didirikan Masjid Nabawi sekarang itulah. Nabi sampai di Madinah yang betul-betul dekat dengan rumah Nabi sekarang ni. Dan Nabi sampai, bila sampai Nabi ni, masing-masing orang-orang Madinah sambut kehadiran Nabi dengan menasyidkan tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a lillahi da'i. Kemudian masing-masing ajak Nabi, ya Rasulullah, marilah tidur rumah aku, marilah duduk rumah aku. Semua masing-masing ajak Nabi. Tapi Nabi SAW kata, di mana unta dia berhenti, di situlah Nabi akan tinggal. Dan Nabi menaiki unta Nabi, namanya Kaswah. Kalau kain yang menutupi Kaabah namanya kiswah, unta Nabi namanya Kaswah. Nabi berhenti, maka unta Nabi berhentilah
di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi tinggallah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dalam lebih kurang dan 3 hari. Dalam masa yang sama, Nabi survey, cari tanah untuk didirikan masjid. Dapatlah tanah yang didirikan dekat dengan makam Nabi sekarang itulah tanah dekat Raudhah tu, itulah tanah asal didirikan masjid yang kepunyaan 2 orang anak yatim namanya Suhai dan juga Sahai. Nabi beli tanah ni dan Sayyidina Abu Bakar beli tanah ni, maka didirikanlah masjid. Sahabat-sahabat buat masjid, dan di penjuru hujung sedikit dibuat rumah Nabi untuk Nabi tinggal. Maka muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita selusuri tengok kisah ini, maknanya kisah ini melalui pengorbanan beberapa orang manusia, insan-insan yang hebat ini, demi Nabi SAW nak sampai ke Madinah, nak menyebarkan ajaran Islam ini. Maksudnya Islam ini tersebar melalui pengorbanan manusia-manusia. Maka muslimin, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang dapat Islam ini secara warisan tanpa mengorbankan apa-apa pun, maka kena jagalah Islam yang ada pada kita ni. Kena jaga betul-betul. Kena laksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala, bukti tanda kita sayang pada agama kita ni. Sayangnya kepada kerana susahnya nak bawa Islam ini. Kerana antaranya pengorbanan orang-orang awal dulu. Khadijah binti Khuwailid yang memiliki 1/2 daripada Mekah ni milik Khadijah. Tapi bila mana dia meninggal, tak ada apa satu pun harta yang ditinggalkan. Semuanya dihabiskan untuk perjuangan Islam. Sehingga kan dia pernah pesan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, andai kata aku meninggal, tulang belulang aku boleh dijual untuk dimanfaatkan ke dalam Islam, maka juallah, buatlah. Dan Khadijah binti Khuwailid, salah satunya isteri Nabi yang dikebumikan di perkuburan Ma'la, berhampiran dengan Masjidil Haram kalau kita pergi tu, dekat dengan Masjid Jin tu. Maka ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya pengorbanan, dan Nabi terpaksa tinggalkan, begitu juga dengan sahabat-sahabat terpaksa tinggalkan harta benda mereka demi perjuangan untuk menyebarkan Islam, nak pindah ke Madinah ni. Mereka antara yang kaya-kaya, Abdul Rahman bin Auf, Saidina Osman, orang yang kaya-kaya tinggal harta semua, pergi hijrah. Bukan ada lori, bukan ada masa-masa itu nak pindah barang-barang pergi ke sana. Dan mereka pergi dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan mereka diburu. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggal harta benda semua demi nak menyebarkan Islam itu ke atas muka bumi ini. Jadi bila mana kita mengenangkan pengorbanan ini, kita dapat Islam mudah. Tapi kita kenanglah pengorbanan mereka yang terdahulu ni, magulah kita akan rasa semangat untuk rasa semangat dan rasa bangga dengan Islam yang kita miliki, yang kita anuti pada hari ini. Maka kerana Islamlah kita selamat hari ini. Kerana Islamlah hari ini kita dimuliakan. Kerana Islamlah wanita dimuliakan. Sebelum kedatangan Islam, bagaimana kanak-kanak wanita, kanak-kanak perempuan dibunuh, bagaimana wanita dijadikan sebagai tak ada nilai. Tetapi Islam memuliakan kaum wanita. Islam memuliakan orang dewasa. Islam memuliakan. Kerana mulianya kita hari ini kerana Islam. Dan Islamlah menjamin kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita kenangkan kisah-kisah yang berlaku ini, tujuan saya bawa kisah ni supaya kita tahu beza di antara awal Muharram dan juga sambutan Ma'al Hijrah. Dan hijrah ini, kenapa dikaitkan dengan hijrah ini? Kerana ketika mana Nabi dah wafat, Nabi wafat, kemudian digantikan khalifah Islam oleh Saidina Abu Bakar lebih kurang dalam 3 tahun setengah.
Kemudian zaman Saidina Umar Al-Khattab. Saidina Umar ni jadi khalifah lebih kurang dalam 10 tahun. Ketika zaman Saidina Umar ni, kecemerlangan Islam ni, empire Islam bertambah kuat. Maka banyaklah utusan surat-surat menyurat datang daripada negeri-negeri ataupun negara-negara di bawah jajahan Islam pada masa itu. Maka bila datang surat ni tak ada rekod. Nak rekod tarikh ni tak ada untuk tarikh Islam. Maka Saidina Umar bentuk taspoh jawatan kuasa nak bincang bagaimana nak menentukan tarikh mengikut tarikh Islam. Bila bincang adalah suruh cadang supaya gunakan tarikh Masihi sahaja. Tapi Saidina Umar kata kita nak ada identiti kita sendiri, identiti Islam. Maka carilah tarikh nak mengenang ataupun nak meletakkan tarikh Islam ini. Maka dapatlah bila nak letak tarikh ni ada 4 cadangan yang dikemukakan. Cadangan pertama wa min maulidihi, iaitulah mengambil tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak letak tarikh kelahiran Nabi itu sebagai tarikh permulaan tahun Islam. Tapi cadangan tu tak diterima. Maka cadangan yang kedua iaitulah ketika tarikh Nabi dilantik menjadi Nabi, iaitulah ketika mana usia Nabi 40 tahun, tarikhnya 17 Ramadan yang Nabi mula-mula menerima wahyu pertama tu, kira Nabi dilantik menjadi Rasul, nak ambil tarikh tu. Cuma tarikh tu tak disetujui juga. Maka cadangan ketiga iaitulah tarikh Nabi ataupun tahun Nabi pergi hijrah. Tahun Nabi pergi hijrah. Maka cadangan ini yang diangkat, yang diterima. Dan cadangan yang keempat iaitulah tarikh Nabi wafat. Yang ni Saidina Umar tolak. Tarikh Nabi wafat sebab kita nak sambut tahun baru dalam keadaan kita gembira, dalam keadaan kita seronok. Tapi kalau ambil tarikh Nabi wafat, maka kita sambut dalam keadaan kita sedih. Dalam keadaan kita mengenangkan kewafatan Nabi ataupun tarikh Nabi wafat tu, kita akan jadi sedih. Maka ambillah tarikh ataupun tahun Nabi pergi hijrah. Iaitulah kalau tahun kerasulan dipanggil tahun ke-13 kerasulan. Tahun kita dalam Islam ada 2 tahun. Satu dipanggil tahun kenabian ataupun tahun kerasulan, bermula daripada Nabi dilantik jadi Nabi sampailah 13 tahun, tahun kenabian ataupun tahun kerasulan. Lepas pada 13 tahun tu mula dikenali dengan tahun hijrah sampailah sekarang ni lah. Daripada tahun Nabi mula-mula pergi hijrah, dia ambil kira tahun tu, dan Nabi sempat kira Nabi hidup daripada mula pergi hijrah sampailah tahun ke-10 hijrah. Maknanya 10 hijrah Nabi wafat, kemudian Saidina Abu Bakar ambil alih lebih kurang dalam 3 tahun setengah zaman pemerintahan Saidina Umar. Maknanya tahun ke-17 hijrah dah barulah mula diperkenalkan tahun hijrah ini. Diperkenalkan tahun hijrah mengambil kira tahun Nabi pergi hijrah, bukan tarikh Nabi hijrah. Tahun Nabi keluar pergi hijrah, dan tahun itu diambil kira sebagai tahun hijrah. Setelah Nabi wafat 17 tahun kemudian tu barulah dimasyhurkan tahun tersebut sebagai tahun hijrah. Jadi muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka secara kesimpulannya boleh kita simpulkan bahawa sambutan tahun baru ini dia tidak ada kaitan dengan peristiwa hijrah Nabi. Cuma tahun kita sambut awal Muharram ini kerana permulaan bagi bulan Islam, cuma dia ambil kira iaitulah tahun pertama Nabi keluar, tahun tersebut tahun Nabi pergi hijrah. Sebab tu dipanggil ma'al hijrah. Tapi bukanlah peristiwa hijrah tu Nabi pindah daripada Mekah ke Madinah berlaku pada bulan Muharram. Dia tidak berlaku pada bulan Muharram. Cuma bulan Muharram ada amalan-amalan yang baik yang boleh kita lakukan. Amalan-amalan sunat yang saya sebut tadi, yang boleh kita buat, yang boleh kita amalkan. Untuk kita jadikan benten dan bekalan untuk kita ni pada bulan-bulan yang mendapat julukan bulan kemuliaan 4 bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan juga Nabi sebut ada kemuliaan dan amalan-amalan tertentu. Jadi saya kira
dengan kesimpulan yang saya buat itu cukuplah sekadar ni saja yang dapat kita kongsikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil bersama. Yang baik itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kelemahan memang datang daripada diri saya sendiri yang serba dengan kekurangan dan juga kelemahan. Saya mohon pada tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaik, para asatizah untuk memberi teguran dan tunjuk ajar sekiranya terdapat kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian saya sebentar tadi. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain-lain kesempatan. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.